Semua tutup lah. Dah. Tutup elok. Jom masuk, kita tinggal lama ni. Dah bukan ada barang pun kita. Bos tak sampai lagi. Itulah. Mana ni? Aduh, Weh, aku tak sabar. Aku rasa seronok hari kita boleh bercuti. Betul tu. Kita dah lama tak keluar pada kampung ni. Dah lama tak pergi bercuti. Ni, aku ada dengar. Bos ada sembang kita nak pergi Georgetown. Luar negara. Wah, tak mahu lah aku. Georgetown buat apa? Kalau Syok, dia bawa kita pergi ni. Pantai Teluk Kemah. PD. Viral tu. Juga cakap Mun. Sebab kat sana tu aku pernah dengar. Tapi luar ni mereka tak pakai dah bumbung biru, mereka pakai bumbung putih. Aku boleh bayangkan dah duduk atas kursi malah tu. Dia buat nyok. Oh, macam kat Bali yo. Perempuan joget gini ah, mandi dek. Pantai Teluk Kemah. PD. Betul ke ada? Macam silap ni. Abang Mat? Abang Mat. Loh, apa ni Abang Mat? Tak siap lagi. Semalam kita nak pergi. Aduh, no. Duduk ni ayam ya. Letih ah. Tak dapat aku nak ikut lagi korang hari ni lah. Korang pergi lah dulu. Aku dah hal penting ni. Ni dengan brother ni. Habis Brother ni dah lama tak beraksi. Aku pun nak kena bincang dengan dia. Aduh, dah main dengan ayam pula ini. Yalah. Tak apa. Dah tak siap, tak payah. Korang baik-baik tau, hati-hati tau. Okey. Okey, aku nak tu. Ayam ni kalau kita sembelih sedap. Jangan. Sentimental value dia tu. Betul. Weh, dah berapa ni mana? Bos ni tak main ni. Aku dah kata dah ingat dah daripada mula-mula kita masuk sini dulu. Dia masa memang teruk. Waduh, geram betul lah. Mana dia ni? Orang tak sabar nak pi. Dia ada buat kali-kali lagi. Sat lagi kalau kita terlepas kapal sama macam mana? Tu ah. Ini kalau aku boleh buang, aku buang dia ni. You are fired, bos. Weh, hantar pula. Kat sana ada show. Negara depa tu. Kaya. Aku pasal pi. Ya ke? Kalau kita kat sini, pasal ekor dalam bilik, depa satu negeri yo pasal ekor. Wish, dia boboh kat mana ekor tu? Dia buka kat pokok. Nah, tak pokok. Hai korang. Surprise! Hey, bos! Kita nak pergi holiday! Yeay! Holiday! Hip, hip, Samina. Jom lah. Jom. Korang semua dah ready nak pergi bercuti? Dah. Jom kita enjoy. Enjoy. Pacar. Bos nak buat kami semua pergi lah, bos. Mana boleh beritahu? Tahu bang. Rahsia ni. Rahsia lah. Korang cuba teka. Tekak. Naik bos bang. London. Pergi pantai. Aduh, semua salah ni. Bukan water park. Woi, Apa macam ni? Teringin lah tu. Water park yang ada swimming pool budak-budak main tu. Apalah abang main. Apa barang? Itu tempat budak-budak. Aku tahu pasal depa. Ni mesti nak kita pergi pantai. Okeylah kat tepi pantai tu. Betul. Dah. Ya. Dah ada bawa bikini. Oi, apa begini-begini ni? Tak apa, tunggu je lah nanti. Yang pandainya lah. Aku dah bawa air kelapa ni. Cantiknya. Suka. Amazon apa ni? Cantik lah. Betul lah. Bolehlah kita menikmati alam semua jadi. Belantara tu. Lepas tu ada air pula tu, air terjun. Tak sabarnya nak mandi air terjun. Mesti sejuk kan bang kan? Oi, sejuk. Masalah dalam telefon boleh tengok. Kita dah sampai. Dekat sini lah kita nak pergi Ella. Okey tak? Nak berkelah. Kami ni pakai baju cantik-cantik, bunga-bunga. Mun siap bawa buah nyok tu daripada rumah. Ingatkan kami nak pergi berjemuk lah kat tepi pantai. Rupanya bos bawa kami masuk lautan. Macam nak pergi habitat asal pula. Takkanlah. Bos. Jas. Ya. Kebun kita belakang tu hutan kan? Sama macam ni. Baik kita berkelah kat belakang kebun ya. Betul. Bos, Jas. Ini bukan tempat healing. Bukan pini, bukan berkelah. Ini namanya tempat kita nak serahkan tengkor dekat Datuk kepada Oyen. Mun. Kita ni dalam hutan cakap elok sikit. Dah. Relax. Jangan gaduh-gaduh.
kita dalam hutan ni, kita dapat udara yang segar, nyaman. Ya. Ini kan Tarzan tu pun boleh duduk dalam hutan. Ha. Takkan kau tak boleh? Betul tu. Yang paling penting sekali, kita enjoy. Tapi masing-masing semua kena jaga kebersihan dalam hutan ni. Dan yang paling penting sekali, jaga mulut tu jangan cilupa tau, abang. Abang. Mana Abang Mun? Weh, Mun! Mun. Buat apa? Kecil member jap. Mun, mana boleh kecil merata-rata ni hutan lah. Besarnya ular besar oi. Memang besar tapi bukan ular. Mun. Tariklah. Hang tu tarik. Tarik. Oh, ketak. Benda boleh gaduh. Buat apa bincang gaduh lah. Tarik. Weh. Buat dah. Siapa? Mun, hang ni pasal apa? Daripada tadi aku tengok hang duk bonyok macam ayam berak kapok ni pasal apa? Tak sedap masin. Masih tadi dia minum elok. Tu lah. Yelah aku kecewa. Hang kecewa kenapa? Dekat hutan ni kan ada harimau. Mau tak kecewa. Katanya nak pergi healing. Piknik, berkelah. Dekat pantai Vera apa benda tu? Dekat bidik pantai Teluk Kemah. Sekarang ni apa benda? Hutan belantara Amazon. Buat apa? Ni Mun, aku nak tanya hang. Yang hang seronok sangat, yang beria-ia sangat nak pergi kat pantai tu pasal apa? Dekat pantai ada Mak Saleh. Kau apa tahu? Kau tak minat. Mak Saleh konon. Hang ingat aku tak tahu. Hang nak tengok Jasnita pakai bikini betul tak? Min. Kau jangan lalu. Min Siapa? Macam mana kau tahu? Kami bersama. Apa gosip-gosip ni? Macam dengar ada nama Jas dia tadi. Tak ada. Okey. Tak apa. Kami tengah bincang. Siapa nak jaga dia nanti? Malam ni kita nak buat apa? Okey. Malam ni kita buat barbecue, okey? Astaghfirullahalazim, bos. Yang tu semelih pun haram, tak semelih lagi haram. Tak boleh. Haram. Saya minta Kenapa? maaf. Saya minta maaf bagi pihak dia. Hei! Itu babi. Ini Barbie. Barbie. Kau dah lah baju pink. Ish, apa hang bagi malu ni? Lain kali bodoh tu simpan sikit kat rumah. Nak masuk hutan aku bawa habis. Dah. Korang bertiga pergi cari kayu. Tapi jangan jauh. Dekat sini je. Cari kayu. Bos pula pegang kelapa. Dalam hutan lah banyak kayu. Pantai tak ada kayu. Dah. Kayu. Budak-budak ni bukan nak masukkan budak ni kat dalam kemah ke apa. Ini tak tu susun ni. Pegang. Pas ni kita satu dulu. Ha. Baliklah. Hilang. Dah. Abang, Ya. just nak tanya sikit boleh? Kenapa dia? Kita kan dah banyak episod dah dalam cerita ni kan. Betul? Umur abang pun dah makin meningkat. Bila abang nak kahwin? Buat masa ni, itulah fikir juga. Tapi tak ada jodoh. Tak ada jodoh. Abang kalau tunggu jodoh sampai ke sudah lah tak sampai-sampai. Abang tu makin tua tau. So, just takut nanti, just kena tukar pampers abang pula time tu nanti. Tak nak. Kita pula. Habis adik tu, bila nak kahwin? Tanta, 3 orang tu, takkan jadi jodoh adik. Abang ni apa ni? Main Aduh, cari kayu pula. Order online kan boleh. Dia hantar nanti pakai motor tu. Aduh. Weh, Min. Hang ni dah makan-makan lah yang hendak buang sampah merata pasal apa ni. Hutan ni tahu tak? Relax lah. Kecoh hari ni. Nanti dah keput sendiri lah. Ni, reput. Memanglah reput. Tapi dia ambil masa 300 tahun, kau tahu. Baru dia reput. Engkau kalau mati, engkau dah reput. Benda ni tak reput lagi tahu. 300 tahun? Ya. Wih, lama. Tahu tak apa? Tu pun nak tahu kata-kata je. Bunyi Datuk. Dengar tak, weh? Alah. Dengar. Aku pun dengar. Ni, Aku dengar. buat macam ni. Asal bawa macam tu pula? Macam penyu weh. Tu aku cakap, kalau masuk hutan, buat macam ni. Kalau ada harimau, dia tak terekam tengkuk kita.
Tok Hang nak cakap apa lagi? Lagi. Tak ada dah. Dia cakap yang tu kat aku. Lepas tu dia mati. Ulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa dia mati? Mati kena terekam dengan harimau tu lah. Harimau tu makan dia. Hang cakap buat macam ni harimau tak terekam? Lah. Buat macam ni dia tak terekam tengkuk. Tapi dia terekam kepala nenek aku tu. No. Patutnya yang kena tekam bukan Datuk kau. Kau tu yang kena tekam. Diam. Jom. Tepi dari sini. Jom. Kayu macam mana kayu? Kayu apa? Kayu tak payah kayu. Harimau kan lagi nak kayu ni. Dah. Slow. Dik. Ha. Risau ni, Dik. Mana 3 orang ni tak sampai ni? Ya Allah. Hantar diorang jatuh gaung tak kot bang? Sebab kan abang suruh diorang cari kayu api. Diorang ambil kat tepi gaung tu. Lepas tu, takut aku Dik. Kata-kata tu satu doa tau. Sorry. Mana? Ya, habis tu dah lama sangat perginya. Dik, abang rasa diorang kena makan rimau tak, Dik? Abang. Abang lagi teruk. Tak baik cakap macam tu. Kata-kata tu satu doa. Baik Allah abang ucap Allah. sekarang. Mana? Man! Min! Mun! Dia cakap-cakap ah. Sedap weh. Kita ni keruntung ah. Ya. Kita nak main cari kayu. Dah. Dapat ayam dah. Itulah pasal. Itulah orang kata rezeki. Ni lah nama dia rezeki. Ambil tu. Sedap pula tu. Kita ramai. Ayam sekok. Mana cukup? Bagi 5. Betul? 3 Kita sudah makan lah. kita 3 orang. Balik sana bos lagi tak cukup betul? Betul. Ni. Sembang juga apa kata sambil makan ni ambil telefon selfie. Betul. Buat kenangan. Boleh kita buat boomerang okey? Yang gerak-gerak tu. Sikit pun. Alah. Bumerang ya? Selfie dulu telefon. Lagi. Freestyle. Lagi ya? Ya. Freestyle mau freestyle. Tag aku lah Facebook. Lawa. Memang kelapak. Tengok tu. Tu. Tak. Apa benar? Kita tadi main apa orang? 3 orang. Orang ah. Aku hang dia. Ya, 2 orang lagi kemah. Ni siapa ni? Tu. Apa kok? Ayam. Cepat. Lari. Cepat. Orang gila oi. Lari gila tu. Nyok. Gagu. Mana. Oh gila oi. Mana dia? Ada. Itulah. Kalau kita ambil pantai bos kono. Betul lah. Ini cakap betul lah. Apa saya tak ada ni? Tak. Apa buat tu? Jangan. Hari lain macam ni. Sedap lagi. Lari. Ada ni. Apa benda? Apa benda yang tak ada? Cari pasal sulah kangkang aku ni. Orang tengok. Ui. Bagilah sekali pun jadilah. Turun dah besar tu. Masuk 30, cuci 10, tak payah sembang. Tak payah. Betul. Ini 5-6 ribu. Ha? 5-6 ribu. Bos, ya Allah bos. Emergency bos. Nenek saya nak bersalin bos. Oh, baru dapat panggilan tadi bos. Nenek saya nak bersalin. Ya Allah bos. Nak pakai RM500. Bos, pinjam sat RM500 boleh tak? Surat khabar ni ada bagi tahu kat hujung kampung kita tu ada bomo baru sampai. Tahyuk ni. Oh dah pasal. Bomo ni ada jual tangkal. Tangkal kencing. Tangkal ni special. Boleh jadi kaya.